Abdullah ibnu Abbas dia katakan annallaha ta'ala ja'ala dunya salasatu ajza'. Tuhan jadikan dunia ni 3 bahagian. 3 bahagian. 3 bahagian, 3 bahagian. 3 suan. Tu. Abdullah ibn Abbas kata, Tuhan jadi dunia suti ni 3, dia bagi 3. Dia kata juz'un lil mu'minin, 1 gia untuk orang mukmin. Wa juz'in lil munafiqin. Sejuzuk lagi Tuhan wi dunia ni kepada orang munafik. Wa juz'in lil kafirin. Sejuzuk lagi Tuhan wi kepada orang kafir. Ni dunia sebutin ni 3 ni, bagi 3 seorang kau. Bagi 3 je. Abdul Abbas ya. Sejuzuk segiat. Sejuring Tuhan wi ke orang mukmin. Sejuring lagi belah 3 dunia suti ni. Sejuring lagi tu Tuhan wi ke orang munafik. Sejuring lagi Tuhan wi ke orang kafir. Tu Abdullah bin Abbas kata. Tu kerana orang lagu ni ya ke? Nah, orang tak dunia berapa jenis? 3 jenis tu ya. Hak agama banyak. Hak ni Yahudi, hak ni Buddha, hak ni Put, hak ni Kristian. Hak ni Yahudi, Jew, hak ni Jew. Dalam tu berapa pula? Banyak pula. Ada berapa pula? Banyak pula. Kafir saja tu banyak mana tu baik. Hak ni sembah matahari. Hak ni sembah pohon kayu besar. Hak ni sembah setan. Tu hak ni sembah barang. Ada juga sembah barang. Sembah barang ada juga. Agama sembah barang. Tu nak ayat atau orang ni. Setahun sekali dia buat gambar barang orang jatuh dengan nak tino besar. Dia buat tok di pintu gerbang besar. Dia kemai cokan jatuh. Kau tino sini, dia bakat puja mari, bakat zina belaka. Tak kira boleh tukar belaka binimu, bini aku tak ada apa mari di sini, puak ia belaka. Aku puas dah bini ku, cari bini dia. Tidak, dia sembah barang. Dia buat tanah ni so barang, barang jatuh di cokan, dia mari sembah sujud. Dia tu barang ni buat kita ni. Kalau tak ada barang ni, tak ada yang kita tak tubik lagi. Tengok ada juga orang sembah barang. Orang sembah api, orang sembah tokong, orang sembah puja besar. Macam-macam orang sembah hatu. Banyak ke Indonesia ni banyak kali. Orang puja tu puja ni ikut dah. Puja ular, puja katak. Puja pokok kayu besar, puja kubu khamak tu khamak ni macam-macam ada. Hatu nak ayat tu. Kafir saja syirik saja tu banyak ni. Maka kira-kira cara besar borong-borong 3 ni. Dunia sebutin ni ialah 3 gia ni. Ada hak milik bagi orang mukmin, ada hak milik orang munafik. Ya asal munafik ni tak ada kali. Ya ada Islam, ada kafir. Tapi ya ada peseng celah-celah ni, kafir tak kafir, Islam tak Islam. Tidak. Tengok zahir Islam pakai kepiah, pakai jubah, duduk sejid tapi munafik. Tidak. Tapi tak ada hidup oleh ketik dak. Kalau hidup oleh ketik pakai kain kuning tu cerai tok cap. Ni dak. Naik tak siapa Islam, turun tak siapa kafir. Tapi Tuhan tu kafir. Balasan Tuhan teruk sekali orang munafik ni. Sangga dalam Quran kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ni bila dia mati esok di akhirat nanti fid darkil asfali, di patak bawah minan nar, daripada neraka. Kita panggil kata orang munafik tu hetok di patak sekali ngakerok neraka. Puak edai, puak icai, puak sumpon, puak li, kuang yu, puak ni dia datang. Orang kafir biasa semua toko ni dia letak. Dalam neraka esok dia letak ya, adalah gitu.
Tapi orang munafik duduk bawah. Tengok no ayat atau teruk tak teruk. Padahal semaya, zahir semaya, tapi hati dia tak comel, hati dia tak comel, munafik. Orang ni nak kena agama. Duk cita-cita, duk cari celah untuk nak musnahkan agama. Gapo yang menjadi agama, dialah apa panggil duk putar belik. Nak jadi selerak. Duk jadi tak berjaya buat gapo-gapo dalam Islam, dia puting kau tu pusing ni, siapa tak jadi? Siapa tak jadi? Selerak habis pakat-pakat tak jadi bersatu sebab dia. Tidak, sebab dia. Tu nak ayat ni orang panggil perangai orang munafik. Orang ni nampak zahirnya berlebar Islam, tapi hakikat busuk hulak saja lek dalam. Musuh Islam sebenarnya. Musuh Islam. Hani orang munafik nak ayat banyak di antaranya. Perangai-perangai dia hak Nabi dia royak iza haddasa kadzaba. Kalau dia kecek dia bahau malu. Tuan akan piyah dia umrah 4-5 kali dah becek bahau. Tidak. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia mungkin janji lalu. Tidak. Janji sekarang. Tak biasa jadi janji dia. Nak gimana pukul 8, pukul 11 tak hari lagi. Baru tanya kena. Jadi biasa je dia. Perangai dia dah munafik. Tengok Nabi ya apa ni? Nabi dah royak perangai dia. Wa iza tumina khana. Kalau orang taruh amanah dia kena tu. Kena. Orang tak ada amanah. Tidak. Dia taruh gapo di rumah dia, sipir di rumah dia, balah dia. Balah putar belik. Kau taruh duit mah ya siap. Taruh 1,000 ya, taruh 100,000 ya dah. Aku bila tengok 80 tadi ada 20,000. Hani perangai orang munafik nak ya tu. Wala tuan nampak zahir Islam. Duk semaya masuk sejid jadi makmum. Hani nak ya guna takut bahaya sekali kita. Kadang-kadang buat kita serumur ni kena berdemar lagi. Perangai kita kadang duduk dalam munafik kita. Tak khabar kita. Kita dah bahasa ceridik. Orang dah pakat gapo kita dah kucah, dah lana. Orang nak buat benda molek kita kucah. Gena, hawa dia tak turut kita. Dia tak turut kucah. Jangan. Dia benda molek jangan kucah. Kita kena sokau. Kerana kita masuk dalam munafik. Bukan kita lawan dia mana, lawan Allah. Kita lawan Allah, bukan lawan orang tu. Nampak zahir je kita kucah dia tu, sebenar kita kucah Allah. Ni Allah Taala akan turun ukubah. Nabi tak bunuh orang munafik dulu. Nabi tak bunuh di Madinah, di mana? Nabi tahu ramai orang munafik di Madinah dulu. Nabi senara nama sipir di Sayyidina Uthman, suruh sipir ni Sayyidina Uthman, ni Uthman ni nama orang munafik dalam Madinah ni. Tu mu jangan tahu ke Sayyidina Umar, mu jangan tahu pada Umar, kata tahu dia Umar nanti dia bunuh lah. Jangan wi tu nak ayat tu. Nabi kita itu dia tak bunuh. Dia takut apa? Takut orang nak kecek kata Muhammad ni makan sain. Takut kata Muhammad ni makan sain. Makan sain nak ke mana? Duduk semaya sekali, pergi situ sekali. Datang-datang bunuh. Pecah orang tu Muhammad ni makan gue. Tapi dia tak bunuh. Dia tak bunuh kerana tu. Dia tak cakap dah. Tengok di Madinah dulu. Ketua dia nama Abdullah. Bukan nama sumpan. Kan nama sumpan mudah. Nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tengok. Siapa anak dia sendiri minta nak bunuh pak dia. Minta pada Rasulullah. Nabi tak anuyat. Nabi tak ui jangan. Nanti orang kecek kata. Apa Islam gapo anak bunuh pak. Islam gapo bunuh sama saudara duduk semaya sekali di masjid. Ni nak ayat Nabi kita. Tu nak ayat. Ni di antara nak ayat. Banyak sekali orang munafik ni. Maka Abdullah Ibn Abbas dia kata geno. Dia kata juz'un lil mu'minin saat ni tu. Satu juzuk waktu hawi orang mukmin tu
Abdullah tanya, fal mu'minu yatazawwadu. Fal mu'minu yatazawwadu. Orang Islam, orang beriman supaya kita ni, Tuhan wi dunia yatazawwadu, duk bekal. Kita dengan dunia ni, Tuhan wi ni kita pakai duk bekal. Tuhan wi dunia kita ada duit sekut dua, kita buat akhirat. Kita buat akhirat jariah wi. Ada boleh makan, kita sedekah demo gatik. Dia kawan ni lebat tahun ni weh. Sedekah kau tepi-tepi rumah kita tak ada dia tu suti dua. Uya rasa gatiklah, jangan jual saja. Ha, panggil berbekal. Duit ada banyak, kita pergi buat haji gatik weh, buat umrah gatik weh. Tolong gatik weh anak-anak yatim. Ha ni panggil orang yatazawwad. Orang Islam, orang beriman ni, dunia hak Tuhan wi sebahagian ni dia berbekal. Dia buat bekal untuk nak pergi akhirat pula. Wal munafiqu, sebahagian lagi waktu hawi kat orang munafik ni, orang munafik buat apa dengan dunia? Yatazayyanu. Orang munafik dengan dunia waktu hawi ni dia berhiasan. Dia berhiasi. Kita panggil orang munafik dengan dunia ni dia duk berjanguk. Ni perangai orang munafik dengan dunia. Tak gaduh. Orang gaduh ngaji belaka tak ngaji dia. Orang gaduh pergi umrah, pergi buat haji tak gaduh dia. Gimana? Pergi Australia, pergi Amerika. Tidak. Hani orang tak gaduh dengan akhirat. Pasal apa? Dia yatazayyanu. Dia berhias-hiasan. Tidak. Dia mendului muda lain lagi. Dia buat rumah besar. Dia beli kereta gua mahal. Dia beli kebun luah. Hanya panggil yazazayyanu. Tak ada buat agama ni. Tak ada. Pakar benda molek gotu goning Allah dia mau tengok. Allah pia tu tu orang kaya tu. Oh gitu deh. Oh. Ada tak pak ngaji? Tak ada. Orang dia kecek bab maya sunat. Tak ada kecek rasa. Dia kecek juga kecek kerongkan. Dia kecek nak pergi bayar dek nung pula. Hani orang munafik. Perangai orang munafik dengan dunia hak tu hawi dia ni yatazayyanu. Berhias-hiasan. Kita panggil jangok duk jangok. Nak wis penuh. Kereta harga mahal, rumah besar lah. Kebun ni motor dia ni 400 rai ni. Aduh. Lepas tu baru nak jual, nak pergi beli pula ni. Ni bunyi kata, kondo mana tahu. Bunyi kata 100,000 rai apa. Aduh, ni motor. Dia tak. Dia duduk gaduh benda ni. Tak gaduh dengan agama. Tak kecek semaya sunat. Tak kecek bak doa tu doa ni tak ada. Tak ada gaduh gitu sejik tak ada. Du nak raung semata dunia ni. Dunia tu aku gidah, dunia ni aku gidah. Mekah ada lagi. Australia 4 kali gidah. Kita tengok apa? Tengok cincu. Kita tengok cincu kaki dak pedek kita. Acak ketek. Ada motor banyak di Australia ni motor. Dia. Mekah tak ada tawah lagi Baitullah. Tu hubai dah. Bulu hidung hubai, ya cabut nampak hubai dah bulu hidung. Tak ada lagi Mekah. Duk main kata Tuhan tak akak. Australia lagi berat Tuhan akak. Kanada lagi berat. Perancis lagi berat dah, Perancis lagi dah. Jumpa dengan darah bola ni ingat belakang dah. Darah bakok saleh belakang dah. Kubur Rasulullah tak ada wisalah lagi pandina. Ni orang panggil orang tak faham. Ni orang panggil yatazayyanu. Nampak tak ni? Wal kafiru, ada buat orang kafir ke apa nama? Tuhan wi dunia ni. Yatamatta'u. Ni orang kafir ni. Abdullah Ibn Abbas kata orang kafir yang dia Tuhan wi sebah dia daripada dunia ni untuk apa dia ni? Yatamatta'u. Kita panggil kata nak bersedak-sedak. Ni perangai orang kafir. Cuba tengok. Jolok tak? Perangai atas dunia kita nampak dia. Lagu mana orang kafir?
Orang kafir. Hak terus kata kafir, tak kira Amerika ke pio Sia ke pio Topek ke, tak kira. Lagu mana? Dia nak celau semata pok ni. Pok ni tak ada mengecek, celau semata, celau. Tak nak kecek, celau telanyek. Mak Saleh teranyek ke patah. Oh, tuan duk sepuluh lembu dah. Tina jatuh, mu hanggut lah, tak ada apa tak salah. Dah bini mu beri aku tak ada apa. Ku guna seminggu, ku tak klik pula. Mu ambil bini ku atik lagi. Mu sepuas kau, tukar boleh tak ada apa. Tengok. Han dia panggil hak Abdullah bin Abbas kau ya. Yatamatta'u bersedak-sedak. Tapi celau mata tengok tak ada. Loi katung pun celau. Terucing celau. Sungkerak celau. Loi katung celau. Gapo lagi? Tok keting pun celau juga. Ngan wat. Jeng malawa jeng. Oh, ngan wat. 10 wan 10 คืน. Ada belaka menora, ada belaka cukup siap. Dengan berjudi, dengan gapo, dengan minum, dengan gapo. Oh, sabi tak boleh tinggal minum. Lambai bagi orang kafir minum mabuk. Jamil Fir'aun, jamil manu lagi, jamil Namrud gitu lagi dah. Ni lah ya. Orang kafir tu jual atas dunia dia nak sedap-sedap. Tapi dia nak kaya. Tapi dia tikebo. Sebab tu dia gaduh beli nombor-nombor loteri ni. Kerana dia nak kaya, dia nak puaskan nafsu dia. Siapa tu hidup karaoke, orang bilik dia hidup. Kerana dia guna talak buat ni ya ada. Tengok karaoke mana. Tengok orang bilik duduk mana. Lapu hijau, lapu kuning, lapu biru no ya ada. Allah ramalah bakat duk tawah kat dalam tu. Sebab Melayu pun masuk tawah juga. Ni nak ayat kata. Ni nak ayat kata. Ni perangai orang kafir. Abdullah ibn Abbas ia bagi siap dah. Dunia sebutin ni 3 gear. Tuhan wi kepada orang mukmin, Tuhan wi kepada orang munafik, Tuhan wi kepada orang kafir. 3 jenis ni ya. Patut hak banyak tu ya kafir tu banyak jenis. Banyak jenis. Banyak jenis nak ayat kafir ni banyak jenis. Tu. Maka semua tu keadaannya. Orang mukmin hak sebenar Tuhan wi dunia dia berbekal. Dia buat bekal lah. Tidak. Dia bekal nak makan akhirat esok. Tuhan wi duit, Tuhan wi kaya, Tuhan apa? Bekal. Gi Mekah duk ngatik le masjid, mengaji hatta anak pondok, hatta anak hafal Quran. Nak ya orang mukmin. Orang munafik dah bergaduh ke apa nama? Nak curuk orang kekayaan dia. Tidak. Yatazayyanu iaitu berhiasi. Kita panggil dek jangok tu kau marai hendak ke mana pula bertelung marai. Biding pun pakai ketak. Tok laki pun Allah spek mata hitam. Naik kereta harga mahal sekali rob. Wah. Tidak orang tengok belakang tengok. Tengok pagar rumah dia. Allahu Akbar. Lah rumah dia. Ni nak ayat tu perangai. Ni perangai ni. Tu bi'ah panggil. Lagu tu yatazayyanu. Sebab tu orang kita ni kita kena berbekal. Tuhan wi kaya kita bekal lah. Guna tu. Orang kafir yatamatta'u bersedak-sedak. Ni nak ayat tu tak ada dah. Ni tu nak ayat. Ni Abdullah ibn Abbas ada kata kita. Itulah orang panggil yang kita mengaji di pagi ni tu keadaan untuk kita nak buat persiapan di bulan Ramadan al-Mubarak.